Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ik. Dan hari ni saya nak buat comparison yang maybe orang kata tak masuk akal, sebab saya nak comparekan Myvi variant AV dengan Honda City RS eHEV. Okey, dua-dua adalah variant tertinggi dalam jenama masing-masing. Kita nak buat comparison. Kita nak tahu kenapa orang beli Myvi dan kenapa orang beli City Hatchback. Stay tune. Jangan lupa like, share, subscribe. Let's go. Alright, so first thing first lah, kita tengok, of course lah, kita tengok City Hatchback eHEV RS ni Ini Honda City Hatchback facelift yang dikeluarkan pada tahun 2023 if I'm not mistaken. Yang ni menggunakan enjin 1.5 Atkinson cycle, yang mana power output adalah 109 horsepower dengan 253 Nm of torque. Okay, sebab ini macam saya selalu cakap lah, model eHEV ni sebenarnya kereta elektrik. Dia run on the battery most of the time. Cuma masa high speed cruising je yang dia akan switch kepada enjin yang dekat dalam ni lah. Well, untuk Pro2 Myvi ni, enjin dia adalah enjin 1.5 liter. Yang ni menghasilkan 102 horsepower dengan 137 Nm of torque. And untuk transmission, since ini adalah versi hybrid, dia menggunakan transmission eCVT. Basically dia tak ada gearbox. eCVT tu dia macam komputer yang kontrolkan di enjin untuk bagi dia power kat mana yang dia perlu apa semua lah. While on the Myvi AV, dia menggunakan transmission DCVT. According to the information, ini adalah Pro2 pertama yang menggunakan transmission DCVT, yang mana transmission ni sebenarnya dibangunkan untuk platform DGNA if I'm not mistaken. Okay, size wise, untuk Honda City Hatchback, dia punya panjang 4350mm. Okay, dia punya lebar 1748mm. Dan dia punya tinggi kereta ni 1488mm. Dia punya wheelbase 2600mm. While untuk Pro2 Myvi, dia punya panjang, dia pendek. Actually tak boleh nak kata sikit, dia sebenarnya pendek banyak juga. 3895mm dia punya panjang. Okay, dia punya lebar 1735. Dia punya tinggi dia 1515mm. And dia punya wheelbase, jarak antara roda depan dengan roda belakang 2500mm. Kurang 100mm compared to City Hatchback lah. Jadi kita nak test juga dekat bahagian dalam. Kita nak tengok apa beza antara dua ni, legroom apa semualah, dengan boot space, segala-galanya lah kita tengok kan. And untuk harga, between these two, of course lah, Honda City Hatchback ni dia boleh kata produk yang premium juga untuk kereta hatchback. Yang eHEV ni harga dia RM112,900, RM113,000 lah. And untuk Pro2 Myvi, harga dia untuk variant AV ni adalah RM59,900, RM60,000 lah, senang cerita kan. Ok, next untuk fuel tank pula. Honda being Honda lah, memang standard. Dia punya fuel tank dia 40 liter je. Untuk Pro2 Myvi 36 liter. Tapi on the fuel consumption side, Honda City, this is what I gain on the internet. Untuk variant petrol, dia punya fuel consumption 5.6 liter per 100 km. Okay, tapi untuk variant eHEV ni, dia punya rating 3.7 liter per 100 km. While untuk Pro2 Myvi pula, apa yang dia stated dalam dia punya website adalah sebanyak 4.7 liter per 100 km. Agak jimat juga minyak untuk dua-dua kereta ni. Okay, suspension wise, I rasa dua-dua kereta ni pakai suspension yang sama. McPherson strut dekat depan, torsion beam dekat belakang. That's very standard suspension setup untuk dua-dua kategori lah. Okay, so kita tengok design untuk satu-satu model dulu Okay, untuk Honda City Hatchback ni, lampu depan dia basically sama je dengan pre-facelift. Yang ni dia pakai LED. Lepas tu ada DRL dekat sinilah, bentuk L dekat atas ni dia punya signal. Okay, dia punya grill ini agak sporty juga design ni kan, dengan dia macam interlock punya design. Lepas tu ada RS punya logo dekat sini lah. Lepas tu ada pattern carbon dekat dia punya garnish kat bawah sini, dengan ada dua taring kat situ lah. Garnish untuk fog lamp ni pun dah diubah, nampakkan dia lebih simple compared to before. And tyre size untuk Honda City Hatchback, dia pakai tyre 185 55 R16. Okay, ini standard 16 inci dengan gloss black punya sport rim. Tapi design masih lagi sama macam yang pre-facelift. Standard juga, dia datang dengan
side skirt kat tengah. So untuk bahagian belakang, lampu dia design macam ni, sama juga macam pre-facelift, dia semua LED. Design bumper macam yang kita cakap awal tadi, dia macam ada interlock punya design. Tapi dia punya exhaust tip dia terkeluar macam ni. Tapi kalau yang pre-facelift tu dia macam ke bawah, dia tersorok sikit. Standard spoiler yang ini, yang ni dia punya modulo punya part lah, dia standard. Rasa macam over sikit lah dia punya design. So itu design bahagian luar untuk Honda City Hatchback lah. So untuk program myV pula, dia sama je dekat depan ni. Ini satu revolutionary untuk kereta nasional, sebabkan ini adalah kereta buatan Malaysia pertama yang pakai lampu LED. Pada masa ni semua rasa macam wow, kereta murah tapi lampu LED kan. Masa zaman tu lampu LED tu kira macam benda yang agak mewah lah. Dia tak ada DRL kat sini, dekat bahagian bumper sini. Okay, design wise I rasa ada beberapa penambahbaikan yang Honda yang Perodua dah buat pada grill dengan lower grill ni lah. Ini saya tak pasti lah patah ke apa ni. Okay, untuk tayar pula, Perodua myV guna tayar profil yang sama 185/55, tapi dia punya inci kurang 1. Yang ni dia pakai tayar 15 inci. Lepas tu since this one variant yang paling tinggi, so dia datangkan juga dengan garnish warna hitam tu kat tepi ni, side skirt. Cuma belakang dia tak ada apa-apa lah. Dia punya bumper design standard, ada garnish warna hitam dekat tengah tu lah. Lampu dia yang dekat illuminator dia dekat sini. Lepas tu dia punya brake light dekat sini lah, semua LED. Alright, so kita dah settle dan kita tengok bahagian dalam. Ini adalah bahagian dalam Honda City Hatchback. Dia datang dengan full leather seat. Dia punya dokat, sini semua hard plastik. Ni dia leather wrap dengan rig stitching lah. Sebab ini adalah variant RS, so dia datang dengan rig stitching. Okay, since this one adalah model hybrid, dia datang dengan meter cluster yang apa ni, separuh digital, separuh analog. Yang digital yang dekat sini ni kan, dia ada macam-macam information lah yang you guys boleh tengok apa semua kan. Ini yang macam-macam yang you guys boleh tengok apa semualah. Lepas tu dia punya infotainment system, dia datang dengan standard Apple CarPlay dengan Android Auto connectivity. Dia punya aircon, single zone aircon sebab kereta ni tak besar, tapi dia datangkan dengan rear aircon untuk penumpang belakang. Lagi satu penambahbaikan yang Honda dah buat pada City Hatchback ni yang red garnish warna merah ni. Kalau yang dulu tu dia warna gloss black, so ada red stitching dekat passenger side dengan leather wrap kat sini. Tapi dia punya dashboard ni semua hard plastik lah, yang mana kalau you tanya I, acceptable dengan dia punya price ni. Dia tak adalah rasa kosong sangat. Dia sama macam saya punya Honda City GM2 punya dashboard, dia ada textured macam leather, quite nice jugalah. Kita boleh rasa yang dia bukan cheap plastik lah. Ini semua high quality hard plastik. And then dia datang dengan electric parking brake. Lepas tu ada brake hold, and dia juga ada pedal shifter. Okay, this one sebenarnya decelerator pedal, sebab untuk model hybrid yang ni function dia untuk engine braking, yang dia boleh regen balik dia punya bateri apa semua lah. Tapi untuk model petrol macam pedal shift biasa lah, up and down lah. Ini saya punya driving sitting position. Jom kita tengok berapa besar space kat belakang. Alright, so ini adalah bahagian belakang Honda City Hatchback. Macam saya cakap, ini adalah saya punya driving sitting position. So you guys boleh tengok berapa luas saya punya legroom. Almost 1 jengkal. Cuma dekat belakang ni dia duduk agak tinggi juga. Nanti saya bagi tahu kenapa. Saya punya headroom, dan kata bagus ke tak bagus, saya rasa very subjective. Tapi untuk saya rasa boleh lah, selesa. Dia tak ada rasa cramp sangat apa semua kan, sebab kita duduk tinggi. So saya nampak view yang besar, yang luas dekat kiri kanan ni. Dekat bahagian belakang dia tak ada armrest, tapi dia datangkan dengan leather wrap dengan red stitching juga. Cuma yang dekat tengah ni dia bulging dia tinggi juga. Kalau orang dewasa duduk, kepala memang dah kena kan. So dekat tengah ni sesuai budak. Dia punya lantai almost flat kan, dekat sini dia tak tinggi sangat dia punya bulging tu kan. Legroom very nice, speaker ada dekat belakang ni, depan pun ada. And kenapa saya cakap dekat belakang ni dia duduk tinggi sikit adalah sebab benda Allah ni. Ini adalah salah satu kebijaksanaan Honda dalam designing interior punya package. Dia bagi ultra seat untuk Honda City Hatchback ni. So basically kalau you guys ada barang-barang tinggi, barang-barang besar yang perlu ditransport kan, boleh angkat dua-dua seat ni, and then boleh letak barang kat sini macam basikal ke apa. Memang muat. Okay, untuk boot space
Unfortunately, Honda City Hatchback ni sebabkan kereta dia kereta pendek, dia punya boot space tak besar sangat lah. I rasa ni dalam 200 lebih 230, 250 liter. Dia bagi sekali dengan ni lah, dengan panel atas ni lah. So orang tak nampak apa barang yang kita ada dekat dalam ni lah. Okay, so kita dah settle dengan Honda City Hatchback. Jom kita terjah kereta Myvi ni pula. Kita tengok kat dalam dia apa yang ada, apa yang tak ada. Produk Myvi dia datang juga dengan keyless entry. Okay, ini bahagian dalam untuk Pro 2 Myvi pada yang tak pernah tengok. Okay, surprisingly dia datang juga dengan full leather seat kan, dengan warna merah ni. Menunjukkan ini adalah variant yang paling tinggi lah. Dia punya door panel, satu benda yang saya perasan, dia punya door panel ni boleh kata agak nipis sikit lah compared to Honda City kan, tapi ada fabric wrap dekat sini. Lepas tu dia punya armrest ni warna silver lah. Untuk sebuah kereta saya rasa ni warna yang dia letak ni actually agak banyak juga. Dekat luar warna lain, dekat sini warna lain, hitam, merah. Jom kita masuk dalam, kita tengok. Saya setkan driving sitting position. Tak macam Honda City Hatchback, dia datang dengan dua analog punya meter, tapi dekat tengah tu dia bagi TFT lah, which is quite nice juga. Ni dia punya steering wheel kan, dia ada adaptive cruise control apa semua kat sini. Lepas tu sini untuk audio punya control lah. Infotainment system dia ni tak macam Honda, dia tak datang dengan Apple CarPlay dengan Android Auto. Yang dia ada informasikan Bluetooth dengan USB kat sini lah. And apa yang saya perasan, dia punya dashboard agak tinggi juga kat sini. Kita boleh rasa yang dashboard dia tinggi. Macam Honda tu dia macam waterfall punya design apa semua kan. Tapi aircon vent dia datang dengan ni lah, dengan red punya highlight ni. Saya rasa nampak smart juga dia punya warna tu kan. Cuma itulah macam saya cakap, pemilihan color dia agak banyak juga kan. Sini ada warna silver, lepas tu warna ni warna hitam. And sama macam Honda City Hatchback, dia punya ni adalah hard plastik. And kita boleh rasa yang ni nampak agak cheap juga, sebab dia punya texture tu tak macam yang pada Honda City Hatchback lah. Tapi untuk price range macam ni, saya rasa tak ada masalah pun, tak ada isu pun. Ini dia punya gear lever, handbrake manual, tapi dia tak ada pedal shift. Saya rasa kalau kereta ni dia datang dengan pedal shift, saya rasa lagi best lah kot. Ini saya punya driving sitting position. Jom kita tengok dekat bahagian belakang apa beza dia dengan Honda City Hatchback. Ini adalah bahagian belakang untuk Pro 2 Myvi AV. Dia punya door opening tak berapa luas sangat, tak macam Honda City Hatchback. Macam yang saya cakap, ini adalah saya punya driving sitting position. So you guys boleh tengok saya punya leg room tak sampai sejengkal pun, satu knuckle je. Yalah, kereta ni pun tadi kita dah buat comparison, dia punya wheelbase pun kurang 100mm daripada Honda City Hatchback kan. Tapi nevertheless dia okey, taklah terlalu cramp sangat apa semua. Untuk headroom, saya rasa ni lagi lebih tinggi daripada Honda City Hatchback lah kan. Dia nampak lebih lega. Saya perasan yang bila duduk dekat belakang ni, dia punya sitting position ni dia tak terlalu tinggi macam yang dekat City Hatchback. Saya rasa macam kita duduk pada normal punya level je. Ni view saya dekat luar. And sama macam Honda City Hatchback, dia tak datangkan dengan armrest kat tengah kan, tapi dia punya seat material leather dengan ada bit-bit warna merah ni, sama macam kat depan. Satu yang dia win lah saya rasa kan, dia punya seat ni almost flat. So kalau orang dewasa nak duduk dekat tengah ni, saya rasa tak ada masalah pun. Cuma satu benda yang saya perasan, bila kita masukkan kaki dekat bawah seat ni, dia macam ada satu bonggol kat tengah ni. Dia macam dia punya pillar kereta ni dekat tengah ni. So bila kaki you masuk, dia tak boleh masuk habis. Dia macam tersangkut sikit kat situ kan. And then dia punya center tunnel kat tengah ni pun agak tinggi juga, tak macam yang City Hatchback lah, dia almost flat. Tapi duduk kat tengah selesa juga, macam duduk dekat bahagian tepi lah. Sebelum kita buat verdict, inilah rupa dia Pro 2 Myvi punya dashboard. Okay, last kali saya nak tunjuk dia punya boot space bahagian belakang. Oh ya, sebelum tu kereta ni dia punya seat dia boleh baring je. Yang ni dia tak boleh angkat ke atas lah, sama macam City Hatchback. So ini adalah dia punya boot space. Pada mata kasar boleh nampak yang boot space untuk Pro 2 Myvi ni dia agak pendek sikit compared to City Hatchback kan. Ini saya rasa berapa, 230 liter je. Tapi seat dia boleh 60-40 lah, boleh split.
Okey, untuk ciri-ciri keselamatan pula, dua-dua model didatangkan dengan ADAS. Macam Honda datang dengan Honda Sensing Safety Suite. Yang Myvi ni pun dia ada dia punya sendirilah Pro 2 Sensing. Korang boleh tengok dia ada 2 kamera dekat situ. Compared to Honda lah. Honda punya 1 kamera je dekat situ. Untuk keselamatan lain, macam Honda dia datangkan dengan lane watch camera system dekat sebelah kiri sana. Tapi Pro 2 dia tak ada lah. Tapi Pro 2 dia datang dengan blind spot monitoring system. Okay, so siapa yang perlu beli Honda City Hatchback? Siapa yang perlu beli Pro 2 Myvi ni? Basically, kalau korang antara level macam mana pun, dua-dua kereta ni sebenarnya sesuai untuk korang. Kalau macam budget constraint, of course lah Pro 2 Myvi, sebab harga dia untuk variant tertinggi ni RM60,000 je. While untuk Honda City Hatchback ni, variant paling rendah dia lagi mahal daripada Pro 2 Myvi. And if you guys pergi beli yang model RS ni, harga dia actually double the Pro 2 Myvi kan. Cumanya driving pleasure, my personal opinion, saya pernah bawa Pro 2 Myvi dan saya pernah bawa City Hatchback. Saya boleh kata yang bila you naik City Hatchback, you dapat rasa yang kereta tu lebih refine, lebih senyap, and then you dapat rasa dia lebih luxury sikit compared to the Pro 2 Myvi lah. Dia macam, yang ni macam bare habis, you boleh dengar engine CVT berbunyi apa semua, road noise apa semua. Tapi on the Honda City Hatchback, benda tu very minimal. Sebenarnya tak ada salah pun kalau you beli Pro 2 Myvi ataupun you beli City Hatchback lah. Dia ni semua benda yang tepuk dada, tanya selera, tengok poket mana lagi dalam, pilih yang mana yang korang suka. So inilah dia guys, dua kereta yang saya buat comparison. Sebenarnya comparison ni tak nak create apa-apa isu pun, sebab dua-dua kereta ni kira kereta hot dalam market sekarang ni. Yang City Hatchback untuk kategori kereta Honda, dia yang antara yang paling laku. Dalam kategori kereta yang paling laris dekat Malaysia, ini untuk berapa tahun berturut-turut dah, yang kita gelar King of Highway, King of apa benda segala, apa King semua dia lah. So this is it guys, dua kereta ni. Korang nak aku compare kereta apa lagi, boleh komen dekat bawah. And then kalau korang suka juga konten-konten macam ni, boleh komen dekat bawah. Since hari pun dah hujan, I'm Ik signing off from this week episode. We are the Honda guys, we are all about Honda. See you guys next time. Jangan lupa like, share, subscribe.